Adakah kalau kita takbir tidak berhati-hati boleh berubah makna? Jawabnya ya. Bahasa Melayu ni macam bahasa Arab juga, bahasa Inggeris gitu juga. Terlebih S lain maknanya. Ada huruf D di belakang lain pula maknanya. Yang betulnya kita sebut molek-molek. Takbir dia ada dua lapas. Lapas yang kalimah pertama Allah, kalimah kedua akbar. Kalau kalimah Allah saja tak panggil takbir, dia panggil lafzul jalalah. Takbir mesti ada dua, Allah dan akbar. 8 huruf, alif lam lam ha alif ka ba ra. Mesti sebut 8 huruf ini dengan betul. Walaupun tak sedap tak apa, nak betul saja. Guana Allahu akbar. Betul. Faham? Jadi Hamzah akbar ini contoh. Dia banyak silap kalau kita tak jaga molek. Hamzah akbar ini dia satu harakat. Allahu akbar. Maksudnya Allah yang maha besar. Tapi kalau kita panjangkan alif, Allahu akbar. Jadi A itu bila ada mak bermakna adakah Allah itu maha besar. Itu rosak mana? Faham? Contoh. Jadi istifham di situ. Ataupun jadi nida. Wahai Allah. Nampak tak? Jadi Allahu akbar, Allah maha besar. Tapi kalau Allahu akbar, adakah Allah itu maha besar? Jadi kita soal pula besar. Contoh. Dekat akbar pula kita kena jangan panjangkan ra tadi. Dan jangan kita tambah alif sebelum ra. Terus berjumpa dengan ra, Allahu akbar kata lagu tu. Faham lagi? Yang salahnya sebelum ra ada alif, iaitu bar. Itu maknanya darah kotor. Bukan makna maha besar. Maha besar ni akbar. Kalau akbar darah kotor. Tu lari makna tak sah sembahyang. Faham? Kalau kita ra tu kita takrir akbar lagu tu. Jadi gendang hak orang main tu. Tak tak. Biar molek-molek Allahu akbar. Nampak?